hukum zikir menggunakan kemian semasa majlis zikir itu dijalankan. Nak tahu apa sebab dia pasang. Baru boleh hukum. Bab pasang kemian tak salah. Ada tak hukum hadis jumpa haram pasang kemian? Apa sebab dia pasang kemian? Nak suruh wangi. Sunnah Nabi SAW. Nabi sunnah, Nabi suruh, Nabi galakkan kita berwangi-wangi. Nampak? Bila berwangi-wangi umum. Cara lama, cara baru, cara wangikan tempat atau ruang-ruang. Dulu dia bakar. Faham tak? Bakar. Zaman Nabi bakar. Ambil benda yang wangi letak, dia terbakar dan keluar asap wangi. Jadi kalau membakar kemian untuk dapatkan wanginya dalam masjid, hukumnya harus. Faham lagi? Perbuatan tu harus, tapi niat nak mewangikan jadi sunnah Nabi SAW. Jangan duk pandai-pandai duk kata pasang kemian panggil jin setan dan sebagainya. Tapi bila disebut dalam kitab hadis, ada yang pasang kemian dan ada yang pasang gaharu. Kecil-kecil bubur dalam api, seru dia nyala, wangi setiap rumah, wangi masjid, wangi musalla.